Assalamualaikum. Saya Cikgu Suhaiza dari SMK Tunku Anum, Tunku Abdul Rahman. Hari ini kita akan belajar tentang bab 9 garis lurus. Kita akan fokus kepada standard pembelajaran 9.1.3 menyiasat dan membuat inference tentang hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus tersebut. Mari kita lihat apakah hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus tersebut. Rajah di sebelah menunjukkan satu garis lurus iaitu X tambah 2Y sama dengan 4 dengan tiga titik iaitu titik P pada koordinat 40, titik Q pada koordinat 21 dan titik R pada koordinat 12. Teliti kedudukan titik-titik P, Q dan R tersebut. Nyatakan hubungan antara titik-titik tersebut dengan garis lurus X tambah 2Y sama dengan 4. Baik, kita lihat di sebelah kiri X tambah 2Y, manakala di sebelah kanan adalah nilainya 4. Mari kita cuba gantikan koordinat pada titik pertama iaitu titik P. Koordinatnya ialah 4, 0. Kita gantikan X sebagai 4 dan Y sebagai 0. Maka hasilnya kita akan dapat nilai 4. Nilai 4 di sebelah kiri adalah sama dengan nilai 4 di sebelah kanan. Oleh itu, koordinat pada titik P adalah berada pada garis lurus X tambah 2Y sama dengan 4. Mari kita cuba untuk titik ataupun koordinat pada Q, 2, 1. Sebelah kiri, kita gantikan X dan Y sebagai 2 dan juga 1. Maka hasil yang kita akan dapat nilainya adalah 4. Sama nilai dengan sebelah kanan. Oleh yang demikian, koordinat pada Q, 2, 1 adalah berada pada garis lurus X tambah 2Y sama dengan 4. Mari kita buktikan pula pada koordinat R, 1, 2. Kita gantikan nilai R 1, 2 pada X dan juga Y. Maka hasil yang kita akan dapat adalah 5. Nilai 5 adalah tidak sama dengan nilai 4 di sebelah kiri. Oleh yang demikian, R tidak berada pada garis lurus X tambah 2Y sama dengan 4. Ini membuktikan bahawa nilai bagi kiri dan kanan untuk titik P dan Q adalah sama iaitu 4, manakala nilai bagi titik R sebelah kiri dan kanan adalah tidak sama. Oleh yang demikian, titik P dan titik Q terletak pada garis lurus, manakala titik R tidak terletak pada garis lurus X tambah 2Y sama dengan 4. Ini dibuktikan pada rajah di sebelah ini. Pada rajah di sebelah kiri, minta maaf ya. Rajah pada di sebelah kiri. Rajah menunjukkan titik P dan titik Q berada pada garis X tambah 2Y sama dengan 4. Manakala titik R 1, 2 tidak berada pada garis lurus X tambah 2Y sama dengan 4. Baik, kita cuba uji minda 9.1c. Kita buktikan pada koordinat 4, 0. Kita gantikan 4, 0 sebagai di sebelah kiri dan nilainya akan dapat 12, manakala nilai di sebelah kanan juga 12. Ini membuktikan koordinat 4, 0 terletak pada garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Manakala koordinat N, 3, negatif 2 tidak memberi nilai yang sama di sebelah kiri dan kanan, maka titik itu tidak berada pada garis X tambah 3Y sama dengan 12. Setakat ini saja pembelajaran untuk kali ini. Sekian, terima kasih.